Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nasir daripada Nadikom Digital Sdn Bhd. Pada pertemuan saya kali ini adalah untuk menunjukkan bagaimana kita nak reformat semula invoice dalam SQL Accounting. Yang pertama sekali saya nak tunjukkan kepada anda bagaimana kita preview ni dulu, dan insyaAllah paparannya akan keluar macam ni. Okey, yang ni pasal saya buatkan dulu kat company profile ni, set report header. Okey, saya set report header dulu. Okey, saya pergi balik kat invoice, saya preview invoice, saya ambil yang mana-mana satu lah. Saya ambil yang sale invoice satu. Jadi dalam keadaan ni saya nak masukkan nombor account saya kat sini. Okey, kita klik kat sale invoice. Kat sale invoice. Klik kat sale invoice yang ni, kita tarik ke bawah. Okey, kita tarik ke bawah. Okey, yang ni jangan usik. Cuma kita klik dekat huruf A ni, label. Okey, kita klik kat sini. Kita klik dekat itu ni, kita just double klik. Contohnya akaun bank saya, Bank Islam. Okey. Bank Islam Malaysia Berhad. Nombor 03 018 01 8685. Contohnya macam ni. Okey, sekiranya anda nak save ni, kita klik dekat file, kita save direct, dia akan keluar masalah ni. Jadi sekarang ni SQL tak membenarkan kita save atas nama yang sama. Okey, kita klik dekat file, kita save as. Okey, kita tulislah sini invoice, ada account number contohnya. Okey, kita klik save. Okey, sekarang ni kita pangkah ni dulu. Kita pangkah yang ni dulu. Kita pergi klik kat invoice balik. Kita preview. Sekarang ni ada atas sekali tu. Dia warna biru ni. Invoice ada account number. Kita klik OK. Dan paparannya macam ni lah, insyaAllah. Jadi saya rasa cukup sekadar tu dahulu untuk anda fahami apa yang perlu dibuat. InsyaAllah ada apa-apa boleh saya bantu, sila hubungi saya 0199699079. Jadi wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga video ini boleh membantu kerja-kerja anda. Wallahu a'lam.